Teori psikoanalisis berpendapat bahawa perkembangan personaliti manusia dipengaruhi oleh tenaga psych. Tenaga psych ini adalah penting untuk melalui lebih lagi mengenai konsep psikoanalisis itu sendiri. Ini adalah meliputi kepada beberapa konsep, iaitu konsep penentuan psych dan konsep tahap kesedaran. Dengan itu, kumpulan kami memilih teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud kerana teori ini menekankan bagaimana pengalaman zaman kanak-kanak dan minda bawah sedar membentuk personaliti seseorang. Saya sedar bahawa konflik dalaman yang saya alami sebenarnya membantu saya membentuk disiplin diri. Kadang-kala saya berasa ingin melakukan sesuatu mengikut kehendak sendiri, tetapi pada masa yang sama saya tahu perkara itu tidak betul. Di situ saya belajar mengawal diri dan membuat keputusan yang lebih rasional. Berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud, saya faham bahawa personaliti saya terbentuk daripada keseimbangan antara ID, ego dan superego. ID mewakili keinginan dan naluri saya. Superego mewakili moral dan peraturan, manakala ego berperanan menyeimbangkan kedua-duanya. Melalui pengalaman ini, saya sedar bahawa disiplin diri dan pertimbangan moral membantu membentuk siapa diri saya hari ini. Situasi, bayangkan situasinya, seorang pelajar bernama Aina sedang menghadapi peperiksaan yang penting. Pada malam sebelum peperiksaan, dia rasa sangat penat dan ingin menonton drama kegemarannya. Tapi pada masa yang sama, dia tahu dia belum habis mengulang kaji pembelajaran. Analisis berdasarkan teori Freud, ID mewakili naluri dan keinginan semula jadi yang mencari keseronokan tanpa memikirkan akibat. Dalam situasi ini, ID Aina menyuruhnya untuk menonton drama kerana dia mahu berehat dan menikmati hiburan. ID tidak peduli sama ada tindakan itu akan menjejaskan prestasinya dalam peperiksaan. Tapi kalau superego pula ialah suara hati atau nilai moral yang dibentuk oleh didikan dan norma masyarakat. Superego Aina ni dia mengingatkan bahawa menonton drama malam sebelum peperiksaan adalah tidak bertanggungjawab. Dia perlu menumpukan pada pembelajaran untuk mencapai kejayaan dan tidak mengecewakan ibu bapanya. Kalau ego bertindak sebagai perantara antara ID dan superego. Dia cuba mencari jalan tengah yang realistik. Dalam hal ini, ego Aina membuat keputusan untuk belajar selama 1 jam lagi. Kemudian menonton 1 episod drama sebagai ganjaran. Dengan cara ini, dia memenuhi sedikit kehendak ID tanpa mengabaikan tanggungjawab yang ditegaskan oleh superego. Saya akan membentangkan tentang 3 ciri-ciri yang ada di dalam teori Sigmund Freud. Yang pertama ialah ID. ID ini membawa kepada prinsip keseronokan di mana naluri seseorang itu dia ada daripada lahir lagi. Contohnya pasal makanan. Bila kita mau makan sekarang juga. Itu untuk ID. Seterusnya ialah ego. Kalau ego ini dia membawa kepada prinsip yang reality, di mana dia akan membantu pemikiran rasional untuk sesuai dengan situasi. Contohnya, bila kita mau sesuatu tu, kita akan fikir berbalik ya, nanti dululah begitu. Seterusnya yang ketiga membawa kepada prinsip moral, iaitu superego. Superego ni ialah nilai murni yang terdapat daripada orang yang di sekeliling, daripada ibu bapa, daripada masyarakat, rakan-rakan dan guru. Ini lebih kepada bila kita buat sesuatu, kita dapat tahu perbuatan itu salah atau tidak. Dan kita akan ada satu pemikiran yang, perbuatan itu salah, jadi saya tidak boleh buat begitu. Itu sahaja daripada saya. Kesimpulannya, teori psikoanalisis Sigmund Freud ini membantu saya memahami bahawa personaliti bukan terbentuk secara spontan, tetapi ia hasil daripada konflik dan pengalaman saya daripada saya kecil. Setiap keputusan dan tindakan yang saya buat hari ini terpengaruhi daripada keinginan saya, realiti saya dan juga nilai moral daripada orang sekeliling. Teori ini membantu saya untuk membentuk personaliti yang lebih matang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.